Sarawak, Sarawak lah. Sabah, Sabah lah. Kalau kata Sabah nak diambil oleh Indonesia, ambillah. Tanpa Sarawak, tanpa Sabah, tidak ada Malaysia. That is a very, very important point. Tidak ada Sarawak, tidak ada Sabah, tidak ada Malaysia. Selagi Sabah masih di dalam persekutuan Malaysia, Sabah tidak akan pernah dapat hak 100% seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali buat teman-teman semua yang kembali hadir ke channel ini, dan juga yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang juga. Dan saya mohon dukungannya dari kalian semua untuk bantu subscribe channel ini agar channel ini makin baik lagi ke depannya. Di video kali ini ada video dari channelnya BTN Media yang saya tampilkan di sini channelnya. Nah, ini dia channelnya teman-teman. Mari kita kunjungi, kita bantu ramaikan lagi channel ini agar channel ini makin besar lagi. Dan judul videonya juga saya tampilkan di sini. Nah, ini judul videonya. Biar tidak penasaran, langsung aja saya tampilkan video lengkapnya. Mari kita tonton bareng-bareng video ini. Tanpa Sarawak, tanpa Sabah, tidak ada Malaysia. That is a very, very important point. Tidak ada Sarawak, tidak ada Sabah, tidak ada Malaysia. Sarawak, Sarawak lah. Sabah, Sabah lah. Kalau kata Sabah nak diambil oleh Indonesia, ambillah. Selagi Sabah masih di dalam persekutuan Malaysia, Sabah tidak akan pernah dapat hak 100% seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Sabah dan Sarawak sejak lama berada dalam posisi paradoks, kaya sumber daya, tetapi miskin kendali. Minyak dan gas dari perairan Borneo menjadi tulang punggung pendapatan nasional Malaysia, sementara negeri asalnya hanya menerima bagian kecil dari nilai yang dihasilkan. Ketimpangan pembangunan dengan semenanjung memperkuat kesan bahwa pusat menikmati hasil, sementara pinggiran menanggung dampaknya. Dalam konteks ini, persoalan pembagian hasil alam tidak lagi dipahami sebagai kebijakan fiskal semata, melainkan sebagai relasi kuasa antara pusat dan daerah. Dari kekecewaan itulah muncul suara-suara ekstrem. Sebagian kecil mulai berbicara tentang pemisahan diri, bukan karena hasrat ideologis, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka anggap ketidakadilan struktural. Ini sering dipicu oleh isu perjanjian MH63, royalti minyak, dan perasaan dikuras tapi ditinggalkan. Dalam logika mereka, jika terus diperlakukan sebagai wilayah pinggiran, maka memisahkan diri dianggap sebagai jalan terakhir untuk mendapatkan kembali kendali atas kekayaan sendiri. Tanpa Sarawak, tanpa Sabah, tidak ada Malaysia. That is a very, very important point. Tidak ada Sarawak, tidak ada Sabah, tidak ada Malaysia. Kerana kita bersama-sama dengan negeri-negeri semenanjung Malaysia ketika itu, Melayu kita sama-sama berganding menubuhkan satu negara yang baru yang dinamakan Malaysia. Maka peranan pengorbanan kita bukan pengorbanan, tetapi usaha kita untuk sama-sama memajukan, menubuhkan sebuah negara yang baru yang dinamakan Malaysia. Hendaklah, patutlah, sehingga Selagi Sabah ini masih di dalam persekutuan Malaysia, percayalah, percaya apa yang saya cakap. Selagi Sabah masih di dalam persekutuan Malaysia, Sabah tidak akan pernah dapat hak 100% seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Dengarkan baik-baik, tidak akan pernah. Hanya satu cara kita dapat hak kita sepenuhnya, ialah kita rakyat Sabah bersatu untuk membuat referendum keluar daripada penjajahan Malaya. Hanya ini cara dia, tidak ada cara lain. Kalau kami anak Sarawak, kami anak Sabah bercakap tentang isu ini, itu hak kami. Sabah Sarawak itu tanah air kami, bumi kami yang kami lahir. Jadi tidak perlu kamu orang nak sombong dan angkuh nak bercakap tentang isu ini. Cukup menjadi pengetahuan kamu orang. Kamu orang selalu berfikir bahawa Sabah dan Sarawak ini milik Melaya. Sebab dah diideologikan bahawa Malaysia ini tanah Melayu.
Diideologikan bahwa Malaysia ini negara Islam. Dah diideologikan berpuluh tahun. Jadi perkara inilah yang menyebabkan kerosakan dalam negara ini. Sebab kamu orang sudah awal-awal menidakkan pembentukan Malaysia itu dengan ideologi. Malaysia tanah Melayu, Malaysia tanah Melayu, Malaysia negara Islam, Malaysia negara Islam. Akhirnya terjawab apabila hari ini kita lihat perkara-perkara seperti ini berlaku. Ini bukan kita sombong. Kita menuntut hak yang diambil. Apa hak yang diambil? Kenapa tuntutan ini berlaku macam ni begitu panjang? Kerana melibatkan duit. Duit itu datang ke pusat. Duit selepuk ni, duit 100 contohnya. Daripada Sabah Sarawak ni, Sabah hantar 100, Sabah Sarawak, Sabah 100, Sarawak 100 pergi ke pusat. Dalam perjanjian, duit 100 ini pusat kena kembalikan 5%. Kembalikanlah RM5 kalau minyak. Kalau Sabah duit 100 kembalilah RM40. Dia perlu kembalikan. Apa terjadi? Duit Sabah tak dikembalikan. Selalu saya dengar penyokong-penyokong daripada Semenanjung, mereka yang fanatik politik dekat Semenanjung, selalu bercakap orang Sabah Sarawak, pemimpin Sabah Sarawak tidak kenang budi. Dah berapa banyak kerajaan pusat bantu Sarawak, bantu Sabah. Kalau tak ada kerajaan pusat di waktu berlakunya serangan, waktu Kesultanan Sulu itu berlaku serangan, kalau tak ada askar Melaya, kalau tak ada Angkatan Tentera Malaysia, kan, tak adalah siapa nak bantu. Ingat rakyat Sabah nak bantu ke? Jangan salah. Sewaktu kita, saya nak bercakap agak kasar juga di sini dalam isu ini kadang-kadang tau. Sabah dan Sarawak dulu bukan beria-ia nak masuk Malaysia tau. Itu sejarah dia yang kita tak boleh sangkal. Okey? Sabah dan Sarawak bukan beria-ia nak masuk Malaysia. Dan tidak ada agenda tau. Sarawak nak bergabung jadi Malaysia, Sabah nak bergabung jadi Malaysia. Tak ada. Pemimpin lama-lama kami dulu tak ada agenda ni. Kita mengawal wilayah kita sendiri. Sarawak, Sarawak lah. Sabah, Sabah lah. Kalau kata Sabah nak diambil oleh Indonesia, ambillah. Kalau Sabah nak diambil oleh Filipin, ambillah. Itu wilayah dia. Sarawak pun sama. Kalau kata, China nak ambil, ambillah. Kalau kata Indonesia nak ambil, ambillah. Contoh. Tetapi tak berlaku. Benda itu tak berlaku pun. Tetapi perkara yang nak dimainkan untuk menakut-nakutkan orang Sabah dan Sarawak dengan cerita ini. Kami ini, orang Sabah Sarawak, terutama generasi X ke bawah ini, tidak bodoh. Kami hari ini dah cerdik. Dulu bolehlah kamu orang kata kami ini duduk atas pokok. Boleh juga kamu orang kata kami ini tidak berpendidikan. Boleh. Tapi hari ini dengan sedikit pendidikan yang kami ada, kami memahami tentang sejarah, terutamanya orang macam saya mendalami benda itu. Apabila kita menubuhkan Malaysia bersama ni, apabila Tunku Abdul Rahman, Lee Kuan Yew waktu itu yang beria, lepas tu berlaku Suruhanjaya Kobot. Yang Suruhanjaya Kobot ni adalah pada saya lah sebagai anak muda hari ni, Suruhanjaya yang penipu. Saya sebagai orang Sarawak, saya tahulah. Saya tanya banyak dalam kawasan pedalaman dahulu, saya tanya, kamu pernah tanda tangan ke perjanjian Malaysia ni dulu untuk kamu nak ambil suara majoriti nak membentuk Malaysia? Diorang kata tak tahu. Tiba-tiba dah masuk dalam Malaysia. Ni cerita orang-orang lama lah kan. Sebenarnya orang Semenanjung duk kritik Sabah Sarawak ni, kamu orang patut berterima kasih dengan Sabah Sarawak tau. Penjawat awam yang ada ni patut kamu berterima kasih dengan kerajaan Sabah Sarawak kerana telah membentuk Malaysia ni. Sebab gaji penjawat awam dibayar oleh Sabah Sarawak lah paling banyak. Sebab itulah kita hasil Petronas itu 95% kita bagi dekat pusat. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar. Bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar untuk videonya. Dan video ini saya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk kalian semua yang sudah nonton video sampai akhir. Dan tidak lupa juga saya selalu mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel ini makin baik lagi ke depannya. Silahkan kunjungi channel original video ini yang sudah saya tuliskan linknya di kolom deskripsi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.